Untuk hasil. Tengok ni kelebihan era Ustaz cakap. Sebab Ustaz tak pakai mic, kita pakai satu mic je. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bersama petugas-petugas CS akan pergi ke pejabat maktab untuk tanyakan batu lontaran. Sebab di okey. Ni kalau sebenarnya Hajah dah bawa tempat catering ataupun tempat buffet. Inilah bentuk buffet dia. Kalau nak minum air, nak makan aiskrim Hajah tak pelawar pun saya aiskrim. Tak saja je dia. Aiskrim mangga yang sedap kita try. Pakcik nak ambil tadi gambar 112. Ni dia. Pintu gerbang ni. Ni tadi. Ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okay, alhamdulillah hari ni rasanya dah episod nombor 2 untuk hari Arafah. Kami datang iaitu Bang Cik naik haji. #naik haji. InsyaAllah Bang Cik akan tunjukkan sedikitlah suasana di kemah PNN ataupun suasana di kemah yang telah di-upgrade oleh kami semua, insya-Allah. Dan juga macam biasa kalau video ini bermanfaat. Kalau nak tahu tujuan kenapa Bancik memilih pakej PNN ni, salah satu dia adalah sepanjang Bancik berada di Kota Mekah, inilah idaman Bancik. Yang kedua adalah kalau Bancik memilih CS Holiday pakej CS Holiday ni 24 jam sahaja kami di Arafah, dan kami biasanya bertolak daripada pagi tadi di Hotel Shisha dan kami akan kembali di Hotel Shisha tak sampai 24 jam, insya-Allah. Kami akan gunakan waktu-waktu ataupun semangat waktu-waktu yang ada ni untuk digunakan sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kami semua baru jadi menurun bas. Siapa-siapa nak melihat perjalanan haji sebentar tadi di episod yang sebelumnya, Bancik tak tahu pukul berapa Bancik upload yang ni. Kita akan habiskan satu-satu. Okey, insya-Allah semua nak masuk video Okey, bas-bas kami iaitu sebanyak CS Holiday telah menyediakan 3 bas. Okey, 3 bas untuk jemaah-jemaah CS Holiday untuk PNN, dan bas ini juga kami akan bersama malam karang. Kat sinilah suasana dia. Serba sedikit Bancik telah ditinggalkan oleh jemaah. InsyaAllah. Macam biasa, kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Dan apa yang Bancik kongsikan ni, tak adalah lagi orang pening tahun depan apakah PNN, apakah tu semua. Okey, kita tengok. Ni dia Ustaz Sulaiman memastikan kita tak sesat. InsyaAllah. Okey, inilah suasana dia. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan berada di kemah CS Holiday kejap lagi. Siapakah jiran kami? Bancik pun tak pernah tahu. Jiran kami. Ni dah CS Holiday. Selamat datang, insyaAllah. Welcome, selamat datang, insyaAllah. Sama-sama. Alhamdulillah. 4 kali masuk. Bukan 4 kali, rasanya 8 kali polis masuk. InsyaAllah. Allah pemudahkan. Inilah kemah kita. Inilah kawasan sekitar kita yang kita akan satu hari akan bersama-sama sebenarnya, insya-Allah. Okey, ya saya. Assalamualaikum. Jumpa juga akhirnya. Okey, insya-Allah. Ni dia, kita masuk. Ni dia. Semalam sebenarnya sahabat-sahabat kita di Maktab 82 telah membakar semangat kami di Arafah. InsyaAllah. Hari ni kita dah sampai juga Arafah, insyaAllah. Tengok. Alhamdulillah. Okey, kita akan berkumpul di dalam dulu supaya boleh diberi penerangan lah kepada semua. Apakah situasi semasa sekarang, apakah yang perlu dibuat sekarang, apa yang akan dilakukan oleh sekarang, insya-Allah.
InsyaAllah CS Holiday pun telah menyusun program sebaik-baiknya kepada semua jemaah. InsyaAllah. Eksklusif daripada Bancik lah. Biasanya orang review tak ada jemaah. Ni Bancik review dengan ada jemaah. Bancik tak sempat masuk awal. Bancik tak sempat masuk awal untuk ambil gambaran dia. Sebab hari tu masa dia orang set up kemah 112 ni, Bancik agak keletihan, tak ada kesampaian. Tapi alhamdulillah, inilah suasana dia. Alhamdulillah. Inilah wajah-wajah yang bersyukur, wajah-wajah yang macam Bancik cakap, ibadah adalah satu kegembiraan, insya-Allah. Kita nikmatilah sebaik-baiknya. Alhamdulillah diberi keselesaan semua, insya-Allah. Okey. Ni dia. Alhamdulillah kita dah selamat sampai dah. Dan telah di-lead terus oleh Ustaz Zahar kita. Insya-Allah berada di hadapan ni. Okey. La ilaha illallah. InsyaAllah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri. Alhamdulillah. 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 Inilah suasana dia di kemah yang selalu kita nampak di ruang-ruang media, di ruang-ruang sosial. Inilah bentuk kerusi dia. Kursi yang boleh menjadikan tempat baring. InsyaAllah. Rasanya Bancik pun nak bawa balik satu nanti. Nanti Bancik carilah. Mana tahu boleh jadi tempat baring dan juga tempat duduk. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Tinggalkan Bancik tinggalkan Ustaz seketika dalam dewan. Alhamdulillah. Harap-harap semua jemaah semua berpuas hatilah dengan apa yang telah diberikan. InsyaAllah kita doakan semua mendapat kegembiraan dalam beribadah, insyaAllah. Haji Masnah sekarang ni tengah berusaha menyusun kursi, menyusun seluar, menyusun seluar pula dah. Menyusun kasut. Yang ini menjadi barang yang paling berharga ni. Barang yang paling berharga Kalau tak kat luar silap-silap hilang. Jadi barang yang berharga sebab orang ingat wakaf. Jadi kursi-kursi semua kita tahu kat dalam lah. Faktor keselamatan. Boleh. Nak menang kamera? Cik. Amin. Boleh, insya-Allah. Okey. Dapat menggembirakan jemaah pun dah berbesar hati dah saya. InsyaAllah. Boleh. Walaupun bukan daripada CM, ambil je. Jiran. 1, 2, 3. Okey, terima kasih banyak atas sokongan. InsyaAllah doakan saya, doakan semua. InsyaAllah Haji Mabrur, insyaAllah. Okey. Kita bersama dengan Haji Masnah hari ni. Kita tinggalkan jemaah dalam kemah. Kita nak beritahu yang kita orang dah sampai dekat pihak pengurusan supaya dia orang boleh menyediakan makanan apa semualah. InsyaAllah. Ya saya. Assalamualaikum. Jom. Mana ke office? Mana ke office? Ini je. Tebal lalu minta maaf. Okey. Ni kalau sebenarnya Hajah dah bawa tempat catering ataupun tempat buffet. Inilah bentuk buffet dia. Kalau nak minum air, nak makan aiskrim Hajah tak pelawar pun saya aiskrim. Tak saja je saya. Aiskrim mangga yang sedap kita try insya-Allah. Mana dekat Mina tak ada. Tengok aiskrim mangga. Ni makanan pagi kita dah makan kat hotel tadi, kita tak ambil lah. InsyaAllah kalau jemaah-jemaah nak makan pun boleh sebenarnya. Dan air. Air unlimited. Sini. Ada air jus, ada buah untuk pagi. Kalau nak rasa nak buat TO, kita buat TO kat sana. Dan juga yang paling penting adalah Indomie unlimited. InsyaAllah. Alhamdulillah, inilah tempat paling nikmat bersama dengan kipas yang ada air. Alhamdulillah, kita tengok, ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur ya Allah.
sa'i yang diterima, dosa yang diampuni dan amal soleh yang dikabulkan, dan perdagangan yang tidak mengalami rugi selamanya, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Banyak-banyaklah kita berdoa. Tak kira masa. Kita kat sini, alhamdulillah sahabat-sahabat kita daripada travel-travel lain pun makin lama makin ramai, makin sampai. Ada yang bertikar, bertikar nikmat, insya-Allah. Inilah suasana yang nikmat sebenarnya. Insya-Allah. Tengok kat sini. Ni sahabat kita punya kemah semua. Sahabat-sahabat semua sahabat kita. Kita doakan juga semua mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Jom kita jalan-jalan menikmati suasana kemah 112. Macam inilah suasana dia. Jadi yang mana yang tahun depan ingin memilih, boleh nak upgrade, boleh tak nak upgrade, ikut terpulang pada rezeki masing-masing, insya-Allah. Ada juga yang dah upgrade tiba-tiba tidak boleh di-upgrade juga. Ada. Tengok kat sini. Okey, kita kembali kepada CS Holiday. CS Holiday berada di tengah-tengah. Tengok kat sini. Insya-Allah sekarang ni adalah kalau ikut pengumuman daripada Ustaz Azhar tadi, amal ibadat dijadikan sendiri-sendiri dulu. Nanti selepas kutubah ataupun setiap setengah jam, Ustaz Azhar akan memperingatilah apa yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Ni dia. Okey, toilet sebelah kanan dekat je dengan CS Holiday punya kemah. Okey. Ni toilet kat sini. Toilet kat sini. Walaupun macam mana pun, inilah yang akan dirindui. Beratur panjang mana pun, inilah akan dirindui. Alhamdulillah. Sekarang ni kita ucapkan alhamdulillah je, insya-Allah. Tapi bagi saya punya tips, kalau panas sangat badan, basahkan ihram. Lepas tu balut je. Kalau panas sangat lah. Tapi panas sangat pun kita duduk dalam kemah, insya-Allah. Banci pun tak boleh shoot dekat-dekat Orang tengah marah lagi. Orang marah nanti. Okay. Orang tengah beratur. Banci rasa saya panggil ayah-ayah lah. Ayah-ayah banci apa semua ni. Rasa dah lama kau tak makan aiskrim kalau kat Malaysia ni. Tiba-tiba kat sini nikmat aiskrim. Indomie rasa Maggi pun tak pernah makan kot. Alhamdulillah, tengok sampai menghirup. Menghirup Maggi. Nikmat. Unlimited shopping tanpa gratis. InsyaAllah. Minta maaf lah. Okay. InsyaAllah. Saya asal Terengganu plus Melaka. Ya saya. Terengganu saya betul-betul Kuala Terengganu betul lah. Kuala kat Masjid Terapung tu kampung saya. InsyaAllah. Orang Terengganu kita. Tapi tak boleh cakap Terengganu dalam video. Dia orang tak faham lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ambil lah gambar. Ya saya. Waalaikumsalam. Setelah kerja banci selesai dalam, banci jadi juru gambar semua. Menjadi kadam. Nak ambil gambar Ji? Saya tolong ambilkan gambar. Jangan risau. Nanti dulu Okey, insya-Allah. Okey, banci nak tengok. Dia orang cakap mana nak tempat ambil doa nanti. Kita nak tengok riki-riki jap kat mana boleh berdoa lapang-lapang sikit. Ni kita kena berjalan ni. Okay, kita tengok. Jom kita cari kat mana lokasi nak lapang-lapang nak berdoa. Dia orang dah tanya dah ni. Ustaz, kat mana Ustaz? Sebagai pengalaman Ustaz, kat mana tempat lapang Ustaz? Mana-mana boleh, insya-Allah. Mana-mana boleh insya-Allah. Okey, jom kita tengok ujung sana. Apa yang ada? Oh, tu kenapa dia panjat tu? Aircon rosak ke apa? Ada orang panjat atas ni. Kita doakan baik-baik insya-Allah. Tengok kat sini. Jangan sampai ada yang pergi tepi jalan nanti ni. Tangkap. Tapi insya-Allah boleh kot. Ada gap dia. Bas dah tak ada dah petang ni, cuma pagi ni risau jugalah bas. Hulu kilir lagi. Ya saya. Semua mencari tempat yang tidak berbumbung. Itulah. Sebab kita orang sekarang ni di atas bukit. Dapatlah melihat sebenarnya satu Arafah sebenarnya. Jom kita bawa jalan-jalan. Depan sana sebab ramai sangat berkumpul. Belakang-belakang ni alhamdulillah pula kan. Ada juga. InsyaAllah. Tempat ni semua tempat kita semua. Okey. Inilah suasana dia. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Ni dia. Ini Arafah. InsyaAllah. Tengok. Bas pun dah makin berkurang dah.
Banci. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Kita tengok semua dah buat tikar masing-masing. Kalau tikar ni hidup lagi lah sampai petang kan. Kalau hidup lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Tengok kat sini. InsyaAllah, tabarakallah. Inilah suasana je. Pemandangan yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata sebenarnya. InsyaAllah. Idaman semua orang. Rasa tenang je. Walaupun tanpa pantai. Walaupun tanpa pantai. Nampak bas je. Nampak kemah. Tapi inilah pandangan yang paling diingati. InsyaAllah. Ya saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sihat. Nikmat ke pandang? Nikmat InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah baru sampai. Alhamdulillah perjalanan hari ni lancar semua. Alhamdulillah semuanya tak sampai sejam dah sampai semua. Alhamdulillah. InsyaAllah tengah mencari tempat-tempat ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jom kita jalan-jalan lagi. Kita boleh berkenalan sementara belum hari wukuf lagi. Mana Jabal Rahmah Ustaz? Jabal Rahmah dalam 3-4 km jugalah kalau nak pergi. View dia tak ada. Dia mana dia jap dia ada spotlight dia. Dia sebenarnya Jabal Rahmah ada spotlight khas. Saya pun kena Google Map juga. Okey, insya-Allah. Okey. Kita berjalan-jalan. Jalan-jalan. Tandas lelaki, tandas perempuan. Ni package Zamrud punya. Okey. Jom. Oh ni petugas. Ni kita boleh masuk ke tak boleh masuk Banci pun tak tahu boleh masuk ke tak boleh. Boleh kot? Boleh. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Nikmat. Assalamualaikum. Padahal sekarang ni pukul berapa ni? Waalaikumsalam. Ya saya. Mesej tanya Ustaz Adi. Saya pernah mesej tanya Ustaz Adi. Pasal tu. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak. Saya balas tak? Balas. Balas Saya takut saya tak balas WhatsApp. Kata itu Abang Adil. InsyaAllah. Dah kita takutnya kita terlepas pandang. Cakap dengan husband. Ada rezeki kita jumpa dengan InsyaAllah. Alhamdulillah. Doa Allah makbul. Kita jumpa kat Arafah, bumi yang paling mulia sekarang, insyaAllah. Lepas tu ni balik-balik rumah tak? Tak, saya duduk hotel sepanjang masa. Ya saya, insyaAllah. Sekarang ni kenapa nak tanya Ustaz lah, berapa lama dah tak makan Indomie Ustaz? Ke setahun sekali je makan Indomie Betul lah. Bagi mana-mana jumpa pakcik dah. Kita tak nak interview Ustaz dah. Makan ni sedap. Siap ambil 2 lagi tu. Tak cukup 1. InsyaAllah. Ini kelebihan ke ihram. Ihram Selain daripada dia menjadikan menutup badan. Menutup badan. Dia menutup hasil-hasil nampak. Oh, menutup hasil-hasil. Tengok. Ni kelebihan ihram Ustaz cakap. Sebab Ustaz tak pakai mic. Kita pakai satu mic je. Sebab kita Alhamdulillah. Pembimbing ni dia tak boleh keluar masuk. Dia kena stay dia. Tapi siap lah. Betul. Tapi kesian petugas-petugas lain kan. Bukan. Kesian Ustaz ceramah depan seorang pun tak perlu air. Janganlah marah kita orang Okey, insya-Allah. Arafah tak marah. Tak marah Okey. Okey, itulah tugas Ustaz ngambil bekalan bukan tamak, tetapi kerana Ustaz tak boleh keluar masuk. Tapi sekarang ada juga yang bertanya pada banci sekarang ni jam 9.18. 9.18 pagi. Kita baru mencapai 36 Celsius. InsyaAllah kita doakan supaya semua dapat mengarungi apa yang berlaku hari ni dengan tenang, dengan tu. Ya, saya ambil gambar boleh, insyaAllah. Okay, alhamdulillah ada juga sahabat-sahabat kita baru sampai juga. Kita doakan supaya mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Okey. Dia pusing-pusing kita dah ke depan tempat bas balik dah. Inilah. Kita pusing sebelah sini, sebelah sana. Dapat balik tempat bas, insyaAllah. Bersama petugas-petugas CS akan pergi ke pejabat maktab untuk tanyakan batu lontaran. Sebab di dalam mesyuarat hari itu batu lontaran ambil di maktab ataupun di kawasan Arafah ni lah. InsyaAllah Bancik rasa setakat ini saja vlog part 2. Part 1 kita menuju ke Arafah. Ini kita bolehlah nampak sedikit gambaran bagaimanakah suasana di maktab 112, insyaAllah. Okey, Zas.
Pakcik nak ambil tadi gambar 112. Ha, ni dia. Pintu gerbangnya. Ha, ni tadi. Ha, ni. InsyaAllah. Semoga semua mendapat haji yang mabrur. Amin. Dan juga petugas-petugas mendapat ganjaran di akhirat insya-Allah. Amin. Alhamdulillah tadi kita jalan bersama-sama pergi ke tempat maktab ni. Dia orang pun dah dapat dah batu untuk lontaran insya-Allah. Ni duk pasing. Batu lontaran insya-Allah. Bukan nak bagi saya pun. Iya. Oh, perlu juga. Perlu. Bukannya melontar dengan kamera. Jangan cakap macam tu. Okey. Ni batu dapat insya-Allah. 慢起来。